dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim mewakili Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong beta isytiharkan pada tarikh 17 Rabiul Awal 1446 Hijrah bersamaan 21 September 2024 saudara-saudari ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda Pasukan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia. Okay, Assalamualaikum gang. Minggu ni kita ada di Tanjung Malim So kita akan ke homestay dulu, tempat kita akan tidur malam ni. Lepas tu kita akan pergi ke beberapa aktiviti yang boleh lah kita pergi bersempena hujung minggu ni. Okay gang, jom. Okey gang, kita dah sampai dekat tempat yang kita akan tinggal ni. Ni nama dia Fahani Cabin Stay Okey, so dia ada 6 unit kat sini. So kita akan tengok apa ada kat dalam. Jom gang, jom. Okey gang, kita dah dapat kunci. Sebenarnya kunci dia ada dekat dia punya bilik. Kita dapat bilik nombor 4. Barang pun dah ambil. Kita akan tengok bilik dia macam mana. Kita akan masuk dalam. Jom. Okey. So, ni bilik nombor 4 dia. Kita akan masuk dalam. Okey, jom. Assalamualaikum. Okey gang, dia ada 4 katil dalam kabin So, memang sesuai lah kalau contoh you datang, orang kata apa, kawan-kawan ke apa kan. Kalau family pun boleh juga. Kalau family boleh kabungkan sekali katil apa semua kan. Okey, jom. Kita tengok apa ada kat dalam. Tengok dia siap ada 4 kabinet untuk tak barang apa semua. Dia siap bagi tempat gosok baju. Atas ni pun ada sereka. Ada sereka, tempat apa, masak air. Dia bagi sekali dengan drinking water kat atas ni. Cawan pun ada. Ni pun ada kopi apa semua. Jom kita tengok bilik air. Ada aircon bukan biasa-biasa lah, ada aircon. Ni bukan kabin biasa, tapi kabin ni memang jujur cakap sebab dapat kabin atas, dia memang berangin. Dia memang rasa sejuk sikit lah. Okey. So kita tengok dalam bilik air Dalam bilik air dia. Lantai tiles. Okey. Sesuai lah. Mandi pun berdiri. Okey. So kita akan tengok tempat kawasan sekeliling kat sini Okey gang. Okey gang, tadi kita dah check in kan. So sekarang ni kita pergi ke UPSI sebabkan ada expo ketenteraan ni bersempena hari pertauliahan pegawai palapis diorang Okey, so kita akan naik atas tengok apa yang ada. Jom gang. Okey gang, kalau tengok kat sini ni semua adalah aset-aset ketenteraan yang diorang pamerkan dekat UPSI ni sempena yang hari pertauliahan Okay, ini adalah apa nama dia ni, lipan bara. 4x4 lipan bara Pajak tu ni atas.
geng, ini dalam kenderaan tadi So ini adalah ruang dalam. Ini adalah ruang pemanduan Dan di atasnya adalah ruang senjata dia. So dia boleh memuatkan ramai 3 orang kat sini dan 3 orang di sini, 4 di sini dan 2 di hadapan, 1 kat tengah ni untuk yang jaga senjata api lah. Kenderaan seterusnya ini nampak macam jenis kereta kebal sikit. Kita tengok apa nama dia. Sebab dia ni jenis yang kelima. Oh ni nampak Gepita 8x8. Sebab ni jenis 8x8 ni kenderaan nampak tayar dia, terlalu besar tayar dia. Kita tengok ruang dalam dia di belakang. So yang ni dia buka terus ke bawah. Dia agak sempit sikit lah berbanding yang tadi Okey, yang kenderaan seterusnya pun nampak macam ni data teknik Gepita, dia sama agak macam tadi, lebih kurang. Hanya ni beza dia mungkin ada launcher kot, sebab dia ada misal kat depan tu tadi. Dia ada contoh dia punya dummy missile. Okey, so tu yang beza dia dengan yang sebelum ni sebab nampak tu boleh nampak ada tempat dia punya missile launcher Rasa ni pun ruang dia lebih kurang agak. Kat dalam dia lebih kurang kot. Lebih kurang. Yang lain sikit ini dia panggil cedana auto jenis macam Land Rover juga ni nampak. Masih ada lampu kat atas. Dalam dia. Kita tengok kat belakang dia. Tayar besar ni. Dia memang sebiji macam Land Rover lama. Dari kiri dan kanan serentak. Akan mendasari dulu dengan ini scrambler tentera So contoh scrambler tentera. Mana ni? Ini pula kenderaan jenis 8x8 memang jenis depan pun dia ada jentolak sekali. Dia memang ada 8 ni rasa. Memang besar ni, jenis macam truk lah. Ini jenis heavy duty ni. Sebab dia belakang pun jenis boleh tow sekali. Dari cawangan pertahanan diri, pusat latihan peperangan segmen terakhir untuk demonstrasi pada hari ini. Pecahan atap gunting. Khas untuk hari terakhir peperangan ini. Menggunakan kupat. Ini 105mm nya senjata Okey geng, sebenarnya kat depan ni dia ada buat pertunjukan tapi masalahnya memang terlampau ramai. Jadi nak dapatkan view dan ruang untuk tengok dia memang macam payah sikit lah. So saya akan tinggikan sikit kalau nampak lah. Okey, so tak berapa nak nampak. Jadi kita akan pergi ke sebelah padang di sana untuk tengok helikopter pameran helikopter pula. Okey, jom. Okey geng, kita dah cross jalan. Sekarang ni kita ada dekat padang So sekarang ni kita nak tengok pameran unit udara dia helikopter-helikopter yang ada dekat sini Okey, jom kita pergi tengok. Okey, ni jenis Royal Malaysian Air Force punya AW139
Okey gang, ni lagi satu heli Navy juga. Okey, so yang ni kita tengok apa nama dia kat depan. Di sini rendah sikit lah tengok. Oh, ni Super Link . Jom masuk. Awak sana. Okey gang, ini antara pameran-pameran yang lain So memang ramai orang Kita cuba tengok apa yang boleh kita tengok kat sini. Ini Navy ni, saya tengok Navy. Jom. Kapal selam. Mana Adi? Ada kat sini ya? Kolam Dengar. Kolam Dengar. Sak Kedah. Dia kata dia tak Kedah. Ko Juruter Elektrik dan Jentera Diraja. Membakar semangat mak ayah. Tapi perjalanan untuk keselamatan adalah membakar semangat mak ayah. Yang ni ke sini hanya setahun. Sini jadi kalau di mak ayah dah sebenarnya anak tak semua. Kapten doktor lah. Kapten doktor. Biasanya kami akan panggil dia doktor je lah. Kalau ada di sini ke sini ke. Ya. Ya. Di mana untuk mengetahui dia doktor. Orang ni nama Biasa dia kat sini. Dia akan tulis kat situ KKD. Kor Kesihatan Diraja. Ya. Ataupun kalau dia pakai baju nama kita, dekat nama dia, kat depan dia tulis PR. Doktor, nama dia. Kalau saya doktor, Faizal. Dia kata ada nama title doktor. Dia tahu dia. Cepat Yan, ajar Yan. Ajar Yan. Terus tu. Cepat. Taif. Taif. Tahu exactly. Sudah pegang. Muslihat. Hitam. Gelap sama gelap. Jom jalan. Sana. Mira. Majuan. Mira, kenapa muka kau kat sini? Dia memang kabur je. Ni Royal Malaysian Navy Diver .
Dia mulalah kat sini ada barang-barang dia, merchandise dia, boleh beli. Ni chamber dia ni. Okey geng, kat sini pun ada juga sifat-sifat manusia yang jenis dia dah pegang sesuatu punya lama dia nak lepas. Okey, terutama dekat tempat ni kemah senjata ni kan. Dia dah berdiri depan tu dekat 10 minit. Balik-balik dia pegang, balik-balik dia pegang. Dia dah letak dia pegang balik. Dia dah letak dia pegang balik. Orang lain dekat belakang beratur. Jadi panjang. Tu tengok. Dia orang lain tak rasa lah tengok. So orang yang datang kat sini tolonglah kan. Ingat-ingatlah kan, korang bukan korang saja yang datang kat sini, ada orang lain lagi. Ramai lagi orang. Okey geng. Okey geng, kita dah pusing dah. Ke sana, ke sini, depan ni pun tadi dah tengok senjata apa semua. So sekarang kita nak balik, penat dah kan. Okey, so apa-apa pun boleh tengok lepas ni kita buat aktiviti apa. Okey geng, jom. Assalamualaikum gang. Hari ni hari kedua kita ada dekat Fahani Homestay ni. Okey, so kita akan turun bawah. Owner pun dah suruh turun pergi ke dapur dia untuk apa tu? Ada breakfast, ada sarapan. Jom kita tengok apa ada sarapan kat bawah. Belakang ni ada sungai ni kan, tapi rasanya tak boleh turun mandi ni, dia sungai biasa je. Kita tengok tempat lain lagi kat sini lah. Okey, dah sedia sarapan kat sini, nasi lemak. So kita tak tahu yang sebelah ni ada apa. Oh, dia ada roti, ada kari pap sekali kan. Okey, so dia ada sediakan air kat atas sana pun ada air juga. So kita tengok memang dah ada lah, semua sedia. Alhamdulillah lah, macam ni memang puas hati lah kalau datang sini sedia ada air semua. So kita akan rasa nasi lemak dia, tengok macam mana. Ok kan, kita dah ambil nasi lemak ni, kita akan try dulu nasi lemak dia. Dengar cerita orang cakap nasi lemak dia memang sedap kan. Ok, so kita try nasi lemak comel ni, panas lagi ni. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Mampu hati. Ini owner masak sendiri ni. Dah rasa kari pap pula. Bismillahirrahmanirrahim. Memang puas hati lah. Duduk sini makan dengan sarapan macam ni lagi, cuaca sejuk macam ni, memang recommended lah. Datang kat Fahani Cabin Stay. Ok, nak makan dulu breakfast. Ok kan, sekejap lagi kita tengok apa kita boleh buat lepas ni. Ok. Tadi kita dari pintu depan Ujana ni, so kita dah masuk, kita dah parking, so kita akan masuk dalam tengok explore apa ada kat dalam ni. Okay geng, jom.
kat sini ada mini rock climbing. Boleh lah panjat-panjat kan. Boleh ada atas. Dia tulis pusat memanjat. So, kita akan terus pergi ke depan. Ada taman permainan kat kawasan ni. Sesuai lah untuk berkelah ke apa. Permainan ni lengkap juga. Atas tu ada tandas. Tu boleh lah macam nak bersenam-senam sikit kan. Kita akan jalan lagi ke belakang So ni ada laluan boleh ke belakang ni tempat dorang mandi. Ada tempat mandi. Di sini air dia cetek sikit lah. Tengok ada budak-budak mandi apa semua. Air dia tak dalam sini, air dia cetek je lah. Ni sesuai lah buat budak-budak apa semua. Okay geng, kat sini pun dia ada sediakan tapak perkemahan so boleh pacak kemah kat sini, tapi kena berhubung dengan pengurusan sini lah. Jadi tak adalah kita kena kunci, sebab dia akan buka untuk orang yang berkemah kat sini. Ni pun ada tapak perkelahan sebab depan ni ada sungai. Sungai dia memang sesuai untuk anak-anak lah, sebab dia punya kedalaman pun bukan dalam sangat pun. Okay, so belakang ni pun rasanya adalah tapak campsite juga ni, sebab dia jenis orang kata ke dalam sikit kan. Tapi yang ni dia jenis mungkin jenis wild sikit lah kot. Taklah wild sangat, tapi sebab sini tak ada lampu, tak ada power point apa semua lah. So boleh kot pacak kemah kat sini. Sebab depan ni dia ada plug point. Kat kawasan kemahan depan ni tadi dia ada plug point. Sini pun ada plug point. Kita try jalan titi batu dia ni.
Okey, tu ada family yang dah buka tikar. Tempat ni dibuka daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam so kalau sekiranya untuk berkemah ke apa, memang kena minta kebenaran untuk berkemah di sini lah. Sebab kalau tidak nanti macam mana nak keluar masuk apa semua. Kat sini pun banyaklah fasiliti, toilet ada dewan sekali kat depan tu. Kat sini dia ada sediakan tapak untuk pasang hammock so kalau rajin yang nak bawa hammock, nak healing, ni ada kawasan dia. Tak payah susah cek pokok, gantung je hammock. Dewan dia, dewan seberguna dia. Nampak kat sini dewan dia macam agak lengkap kat sini. Masih ada kipas. Ada kipas, lampu kan. Besar juga dewan dia ni. So kat sini dia cakap sila tanggalkan kasut sebelum masuk. Tempat dia bersih lah. Boleh buat tempat solat sekali ni. Kita akan tengok toilet dia dan tempat persalinan baju dia. Jom. Ok, so ni toilet lelaki, toilet perempuan. Dia ada juga disediakan kat sini tempat sinki so kalau contohnya kita nak cuci tangan ke, cuci apa ke, sebab kita nak kemah kan, boleh lah cuci kat sini. So belakang ni kita tengok ni apa belakang ni. Ni bilik persalinan ni. Oh, ni tandas. Oh, tandas juga. Oh, bilik mandi. Ni bilik mandi lelaki. Ni tandas. Oh, ni tandas luar ni. Untuk orang kemah ni sebenarnya sesuai. Tandas. Oh, tak ada laluan dah. Okay, ni kawasan riadah juga bersebelahan dengan taman permainan kanak-kanak ni Kita akan naik balik ke kawasan sungai tadi. Kita try tengok masuk dalam sungai tu, walaupun dia cetek sekali pun kita akan cuba tengok kita dapatkan shot dah. Okey gang, kita tadi dah settle kat Ujana bawah tu. So belah atas ni tadi dia ada cabin stay ni dia ada jenis cabin ni dekat dia. Kat sini nama dia Ujana Escape. So kat sini pun boleh tinggal jenis rumah cabin duduk dalam kawasan hutan apa semua kan. Okey, so kita akan masuk dalam tengok sikit macam mana lah. Kan, jom. Ini cabin dia. So dia tak ada banyak sangat. Ni contact number dia pun boleh call ni untuk rasakan cabin dia. Nampak Ujana Escape, gambaran bermula di sini, kini dia buka. Okey, so ni jenis cabin dia. Dia lebih kurang dalam 10 kali 15 kot. Saya nampak. So belah belakang ni pun ada lagi. Kat sini pun adalah juga pondok, ada hammock kat situ, ada tempat ni, nampak ada tempat batu, ada padang sikit. Kabin dia memang ada aircon kabin ni pun ada aircon. Kawasan ni sejuk sebab dia ada di kawasan hutan dia sejuk sikit lah. Belakang ni pun ada tempat sinki. Dia ada tempat barbecue ni rasanya. Belakang ni pun ada tempat hammock. Ok, so sesuai lah. Kalau katalah rasa nak datang stay kat sini pun boleh kan. Sesuai lah sebab dia ada cabin. So boleh contact nombor yang ada tadi. Saya akan sediakan dalam description sekali lah. Ok gang, kita akan pergi tempat lain pula. Ok gang, kita dah 2 hari duduk dekat Tanjung Alim. So kita on the way nak gerak keluar daripada sini ni. Okay, kita tak tahu jalan jam ke tidak. Okay, so
Ini pengalaman saya duduk dekat area Tanjung Malim lah, cabin stay apa semua. Lepas tu semalam kita tengok tentera dan apa semualah kan. Okey, so kita akan keluar, lepas ni kita akan masuk highway apa semualah. Okey, apa-apa pun geng, jangan lupa like, share, komen. Yang paling penting sekali, jangan lupa subscribe. Okey geng, kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.